Bagi saya orang yang saya dapat yang duk selalunya Cori Selamat. Dan ketika itu kami sebagai production, maknanya unit ni, bahagian juru kamera dan sound ni, terlibatlah dalam membuat drama, lagi-lagi yang melibatkan coverage untuk luar berita dan sebagainya. Siaran untuk TV. Live selari pun? Live bahagian lain pula. Bahagian lain pula. Bahagian teknikal, dia bahagian OB, outside broadcasting, dia panggil OB. Kemudian macam mana yang boleh jadi DJ pula? Ketika itu saya berminat untuk, kami sebelah bangunan, semua radio, dekat. semua TV. Jadi duk kawan. Dan mereka ni selalunya kita bertemu lah di kantin. Satu tempat. Ada satu tempat, satu komplek, satu Bukit Angkasa Puri. Di situ 2 komplek radio dan TV. Jadi ketika itu saya dah agak, kita kata selalunya obsession macam obsession buat coverage untuk buat drama di luar lah, coverage Perdana Menteri ikutlah kru as a kru. Kan kita itu pakai filem, kita tak pakai yang macam sekarang ni. Filem berat, kamera besar. tripod dia pun dekat 2 kilo tanggung. Lepas tu saya kata aku ni nak cuba minta dia radio lah. Bukanlah kata nak pergi, jadi minta dari radio. Minta dia waktu tu dipanggil pembantu siaran. Pembantu siaran masuk. Saya pun dah kenal banyak ketika tu pengarah radio, kita kenal dia orang lalu jual. Bagi saya orang yang saya dapat yang duk selalunya Cori Selamat. Cori Selamat lah ni. Dia selalu berhubung ni, Cori macam mana ni, aku ni lagi sangat nak jadi dakwah radio, kau aku jadi DJ. Macam tu lah. Tak apalah, bila saya pun apply pada tahun 75, saya dapat. Saya dapat terus, saya ada lapor diri di bahagian radio Ibu Kota. Radio RMIK, Radio Malaysia Ibu Kota. Ya. Ketika ni sekarang KLFM lah. Kalau di KL ni KLFM. Kami lah yang pioneer yang buat, yang kendalikan DJ ketika itu. Tak banyak ketika itu yang senior, Wan Cik Daud. Yang pemenang ketika itu saya dan Constant Heslop. Dia pernah jadi bintang ATM. Bintang pengacara TV dia banyak Inggeris lah, tapi dia biasa pair dengan Nazri Sain. Jadi bintang